Ni pantun budak-budak pang dekat Komtah, Pulau Pinang. Ketua dia dah taubat lahum dah tak jadi pang dah. Jadi penceramah lah ni dah dekat Johor. Dan hari tu berceramah dengan kita. Dia kata apa? Rambut tercacak mohak, duri pesen rambut bang, berjaket kulit boot, patches dan subang. Jangan terkejut kami tak kacau orang, jangan duk kutuk kepala otak hang. Kami semua ada cita sendiri, apa kami nak buat semua ikut suka hati. Kami tak peduli hampa semua dengki, yang penting kami semua terus happy. Ulak melingkap di celah pagar, biawak gabuk pandai pakai seluar. Ada kemangkak pandai cakap besar, belagak terror tapi duk terketak. Meronda Komtah pagi sampai petang, tak sedap duit dah tinggal sekupang. Walaupun susah hati kami tetap riang, menari boria pangroh Pulau Pinang. Inilah khazanah yang ditinggalkan pada anak tuan-tuan. Lepas tu dia dah habis ceramah, dia kata ada apa-apa nak bagi kat anak untuk anak pergi ceramah mana? Dia kata ada pantun ni, saya tak sempat nak habaq Ustaz. Semalam saya ceramah di Pulau Pinang. Waktu nak masuk dalam kereta, ada satu member yang berniaga tu, dia tahan. Pak Ustaz, pantun yang Ustaz dah habaq, macam mana? Tak Pinang je Ustaz, lain clear.